Hello guys, welcome back to my YouTube channel TC Game Discovery. Okay, akhirnya ada juga konten kali ni kan. Sebab sebelum ni kawan-kawan dah komen bila nak buat YouTube tu, sebab kita dah rehat lama. William boleh dikatakan dekat 3 bulan jugalah William rehat daripada buat konten. Sebab apa? Pertamanya adalah puasa. Lepas puasa tu raya memang sebulan lah. Raya memang raya sebulan. So after that, lepas raya bulan 5 memang busy gila. Bila masuk kerja tu, lepas raya cuti masuk kerja, bulan 5 busy gila. Ia ada outstation. Lepas tu ada pergi, hari tu ada buat trip, short trip ataupun trip yang mengejut pergi Thailand. Tu pun tak sempat nak buat video actually. Kalau ikutkan nak buat video, tapi tak sempat, semua barang tak bawa sebab unplanned punya trip. And after that, company pun ada buat event weekend. So memang pack gila. Ni hujung bulan kau dapat camping balik. Okay, so untuk detail kali ni, camping kali ni yang camping dekat Hulu Langat. Dekat area Hulu Langat Selangor. So tempat ni dipanggil sebagai di Rumpun Bambu, tak silap dia. Tapi kalau salah maaf, tapi jangan risau, dia akan masukkan lagi detail dekat description. And then dengan nombor CEO sekali nanti yang akan masuk lah. So berkaitan dengan campsite ni, tak plan pun, semalam baru booking, hari ni datang. So nasib baiklah ada kosong. Sebab dah lama sangat tak camping. Macam tu lah. So untuk berkaitan dengan campsite ni, bagi yang sungai dia cantik, tak ada masalah. Sungai dia nice, kid friendly. Sungai dia. Lepas tu tempat dia pun penuh dengan pokok, memang redup lah. Tapi kalau time panas juga. Biasalah Malaysia kan. So itulah dia untuk konten kali ni. Tak panjang pun sebab ia macam fresh sikit. Sebab bila datang tadi, dia punya GoPro tak boleh nak on untuk buat recording apa semua. So maybe this content tak banyak view ataupun tak banyak cinematic video-video untuk area sini lah. Sebab yang terpaksa record pakai phone, yang terpaksa shooting pakai phone. Kalau ada yang membantu sikit pun daripada drone lah. Drone pun tak boleh fly lama sebab dekat sini tak ada line tau. Dekat sini tak ada line. And then drone pula dah drone dia tak boleh nak dapatkan satellite signal yang cukup. Itulah dia. Okay, so itu saja. Jangan keluar dulu. Macam biasa, kalau ia punya video lepas habis cakap ni akan ia masukkan semualah persekitaran dekat campsite ni macam mana untuk korang tengok. Dan korang mungkin boleh pilih tempat dia apa semualah. Okay, dia pun malas nak jalan banyak hari ni. Memang penat gila. Okay, behave pula anak baru kali ni. Baru cakap behave nak lari dah. Tengok. Ini baru beli ni. Yang baru bela. Berminat nak bela kan. Nampak comel. Minat. So nama dia Debbie. Nak tengok ke? Nama dia Debbie. Tu. Dia adalah sejenis bearded dragon. Okay, jinak lah. Boleh main pegang-pegang. So dia bawa dia datang camping pula dah. Dia bawa dia datang camping lah. Ajar dia sikit suasana nature macam mana. Betul tak? So sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa pada next content. Kalau korang ada suggestion untuk yang pergi konten buat camping kat mana, ataupun ada CEO campsite owner nak ajak, nak jemput Yen untuk pergi camping, boleh je komen dekat bawah ataupun email je dekat Yen. Dekat description semua ada. Jangan risau. Okay, Assalamualaikum. Bye. Sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe TC Yen Discovery. Assalamualaikum. Kat sini boleh memancing boleh tengoklah abang-abang kita sedang memancing semua. Okey. Selain daripada mandi sungai, dia ada kolam yang ada ikan. Setakat ni ikan yang ia nampak adalah ikan tilapia lah.
Boleh tengok semua. Tu abang-abang mancing. Okay. Alright. Okay. Alright. So ini adalah tapak S. Daripada jambatan depan sana tu, S1, 2, 3, 4, 5, 6 dia ada. So ini sungai dia. Memang kid friendly. Sungai pun cantik. Boleh tengok. So ini adalah seberang. Okay, seberang. Untuk bila masuk, kereta parking dekat sana. Tu pintu masuk lah, kereta parking kat sana. Dan tapak yang berdepan seberang sungai ni adalah tapak T. Okay, so itu adalah tapak T. Yang ia duduk ni tapak S. Nak kena seberang jambatan ni lah, ada 2 jambatan. So itulah dia. Right. So frust sikit lah kena shoot dengan phone kan. Apa-apa pun, enjoy the content guys. So tengoklah view-view yang ada. Okay, bye.